Korang selalu tak menaip message atau login bank masa tengah on call dengan member? Ataupun masa tengah masuk Zoom meeting? Kalau korang buat macam ni, korang sebenarnya tengah serahkan password korang bulat-bulat dekat scammer. Korang wajib tengok video ni sampai habis sebab ancaman AI. Terbaru ni boleh buat duit simpanan korang lesap hari ni juga. Selama ni kita ingat kalau kita tak tekan link pelik-pelik, duit kita selamat. Korang silap besar, bye. Sekarang ni hacker dah tak payah hantar link scam. Dorang guna teknologi AI telinga lintah yang dah dilatih untuk cam bunyi ketukan, keyboard laptop atau bunyi tap kat skrin phone korang dengan ketepatan 95%. Macam mana dia curi? Fakta sains yang korang kena tahu, setiap huruf kat keyboard korang tu keluarkan frekuensi bunyi yang berbeza bila ditekan. Bunyi huruf A tak sama dengan huruf Z. Jadi bayangkan korang tengah main game kat Discord atau tengah on call, tiba-tiba korang pergi taip password bank korang. AI ni cuma perlu dengar je bunyi ketukan tu dari mic dan dia boleh teka sebiji-sebiji huruf apa yang korang tekan. Seram kan? Jadi macam mana nak bisukkan diri dari hacker ni? Korang wajib tekan butang save video ni sekarang sebagai checklist keselamatan. Nombor 1, tolong mute mic korang sekejap bila nak taip password penting masa tengah call. Nombor 2, tukar semua login bank korang guna Face ID atau cap jari. Tak ada bunyi taip, AI tak boleh curi. Nombor 3, guna password manager supaya phone korang yang tolong isikan password tu secara automatik. Pakar IT pun tak terfikir scammer boleh jadi selicik ni. Cuba jujur kat ruangan komen, siapa kat sini yang tangan tu asyik nak menaip laju-laju je walaupun tengah on call? Mengaku cepat. Tolong share amaran kecemasan ni kat group office dan family korang dan follow Tech Tarik. Ciao guys!